Jom kita buat mushroom soup yang sangat sedap, mudah dan simple untuk dibuat. Okey, jom kita start. Mula-mula sekali basuh mushroom. Saya guna dua jenis mushroom. Satu mushroom shiitake, mushroom yang bulat-bulat macam ni. Satu lagi mushroom yang panjang-panjang macam ni. Mula-mula kita akan panaskan kuali. Kita akan fry mushroom dan juga bawang putih. Kita fry pakai minyak zaitun. Buka api kecil sahaja. Jangan buka api besar sebab nanti dia hangit. Kemudian kita masukkanlah mushroom kita, fry sehingga selesai. Dah siap, boleh angkat semua dan kita akan blendkan satu-satu bahan yang kita fry tadi. Bawang putih, mushroom. Okey. Next, dah siap blend. Kita akan masukkan sedikit butter dalam pan. Kemudian tunggu butter cair and masukkan bawang putih. Kacau-kacau sehingga naik bau. Kemudian masukkan mushroom kita tadi. Yang ini saya blend satu-satu. Mula-mula saya blend mushroom shiitake and kemudian blend mushroom yang panjang tu. Okey, so inilah tekstur dia. Tekstur dia still berketul-ketul. So nanti kalau kita makan, dia ada rasa mushroom tu. Okey, tambahkan sedikit air dan kacau-kacau. Biarkan mendidih seketika. Kemudian masukkan satu kotak cooking cream, separuh kotak susu fresh milk. Saya pakai yang full cream supaya dia lagi creamy. Separuh kotak sahaja. Kacau-kacau sehingga sebati dan sekata bahan-bahan kita tadi. Masukkan seasoning, saya pakai cukup rasa, dan masukkan sedikit saja garam, sedikit additional black pepper supaya dia rasa black pepper tu sikit-sikit. Okey, kacau-kacau sehingga sekata dan sebati. Boleh rasa dah sedap ke belum? Korang boleh tengok tekstur dia pekat dan sangat-sangat creamy. Biarkan mendidih seketika. Okey, mushroom soup kita dah nak siap. Sangat simple dan mudah untuk dibuat. Bawang putih dan juga mushroom, cooking cream dan juga sedikit fresh milk. So korang kena try buat resipi ni sebab sangat sedap, mudah untuk dibuat dan sesuai untuk makan bersama anak-anak dekat rumah. Selamat mencuba korang. Jangan lupa untuk like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.